Okay, hai. Nama saya Nur Aqilah binti Muhammad Rahman. Saya adalah pengasas Lajwood Kosmetik. Saya berasal daripada Kelantan dan saya adalah alumni UiTM Shah Alam dalam bidang kimia gunaan di Fakulti Sains Gunaan. Masa saya tengah buat FYP, saya dah start buat research mengenai beberapa ingredient yang bagus di dalam kosmetik macam hyaluronic acid, niacinamide dan albutin. Saya mendapati untuk memperkenalkan produk saya ke pasaran, saya perlu menggunakan platform digital seperti Instagram, TikTok. Dengan itu, saya telah menyertai program Ikhlas Usahawan Anjuran Maxis untuk mempelajari kaedah pemasaran digital dengan lebih mendalam. Macam semasa waktu kelas, kita punya coach ada ajar macam mana nak edit video, macam mana nak buat live. Itu adalah antara kaedah yang sangat-sangatlah membantu saya sebab untuk kita dikenali, kita perlu buat live, kita perlu record konten, dan lepas pada kelas tu saya start belajar buat konten, tak record konten, and then daripada situ saya cuba cari apa yang saya rasa diri saya minat dan saya boleh ketengahkan bakat saya dekat situ. So daripada situ saya bermulanya buat konten masak-masak. Memang benda tu tak relate dengan saya punya kosmetik, tapi sepanjang kita record untuk masak-masak tu, kita pakai lipstick, kita pakai lip balm. So daripada situ kita buat brand awareness dekat situ. 26 hari sepanjang bulan Ramadan ni memang kita record konten setiap hari, satu konten masak-masak. And then kita punya pencapaian 2 hari lepas, kita punya view adalah 97,000. Dan benda tu adalah convert kepada sale. And then daripada situ, view pergi serang dekat official TikTok account dan diorang membeli dekat situ. This week kita ada buat 7 konten masak-masak dan 5 antara konten tersebut adalah 10,000 ke atas view dan yang paling tinggi adalah 97 view nak cecah 100k view. Itu progress yang saya nampak yang sangat ketara selepas program Ikhlas Usahawan Maxis.